Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel bersama saya Najah dan abang saya. So pada video kali ni kami berdua nak makan nasi Kak Wok. Tadi Najah ada terlalu satu kedai ni ramai orang beratur untuk beli nasi ni tau. So Najah pun rasa macam nak beli juga sebab Najah tak pernah mukbang lagi kan menu ni. So Najah pun beratur lah sekali. Tapi ni Najah beli lauk sahaja sebab nasi dah ada kat rumah. Gitu dah, Najah minta lauk asing. Ni ayam apa Ayam goreng kunyit. Ayam goreng kunyit. Lepas tu ada kuah gulai dia jugalah. Lepas tu ada sambal belacan juga. Gitulah. Lepas tu ada salad. So kepada yang baru masuk tengok video ni, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, turn on notification supaya korang tak terlepas video yang Najah upload tanpa melengahkan masa. Jomlah kita mula. Bismillah. So jomlah kita mula rasa. Najah nak tuang kuah gulai dia dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuah dia memang sedap. Dia punya kuah tu, kuah gulai tu cukup rasa korang. Sedap. Makan dengan sambal belacan yang sepedas-pedas tu memang sedap gila korang. Ayam ni pun sedap. Najah suka gila ayam dia sebab ayam dia lembut tak korang. Sebab ayam dia tak kering. Macam tu. Alhamdulillah guys, Najah dah kenyang sangat ya. Sebab tadi pun Najah dah sarapan nasi lemak. So makan lagi nasi ni. Walaupun Najah kenyang tapi Najah boleh habiskan nasi sikit. Tapi ni tinggal sikit je lagi. Nanti bila Najah dah kenyang, Najah akan sama makan lah. Gitu. Alhamdulillah guys, Najah pun dah kenyang. Dah kenyang? Dah. So sampai di sini saja video kita kali ni. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Salam.